Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tunjuk kepada anda satu plugin yang uh, baguslah untuk anda apa ni menggunakan kod HTML di dalam WordPress. Okey, jadi contohnya kalau kita buka page WordPress ni, kalau kita add new, kemudian contohlah kita letak nama home lah kat depan kemudian kita masuk kod HTML kat sini custom HTML ni. Kalau kita ambil kod daripada AI macam ChatGPT, Gemini dan sebagainya, kita paste kod dia dekat sini. Okey, macam ni kod kan. Bila kita preview dia keluar macam ni lah kan. Preview ni kan. Jadi bila kita publish, okey, kita publish, okey, kita tengok dia punya web kan. Dia akan berterabur macam ni lah kalau sebab WordPress dia tak support lah HTML kan. Okey, jadi kalau kita guna plugin ni, okey, saya tunjuk plugin ni yang mana kalau anda dah apa ni install plugin ni WP Canvas Mode jadi bila anda dah aktifkan plugin ni, okey, anda boleh tengok dekat bahagian all page ni, tengok dekat sini dia ada edit with HTML dia terus keluar dekat sini edit with HTML. Kemudian anda klik kat sini dia akan keluar yang kita buat tadi. Okey, ni kod ni kan. Kod di sini anda boleh paste kat sini, padam, lepas tu paste lah, masuk balik. Okey. Ataupun kita masuk balik kod ni pun sama masuk kod balik. Kemudian dekat sebelah kanan dia boleh terus edit contohlah kita nak apa ni salah lah ni contoh boleh edit boleh edit terus tag dekat sini terus edit contohlah kita daripada AI tu kan, ChatGPT tu kan, dia apa bagi kod konten dia tak betul, kita nak ubah kan, jadi boleh terus edit lah kat sini kan. Kan okey, canvas HTML tambah lah kan. Dan bagi tahu kat sini contoh, dan boleh edit boleh edit secara live kan. Ni dia punya tu kan. Kemudian anda boleh klik simpan perubahan dan anda kembali. Okey, anda boleh tengoklah dia punya okey, dia punya ni kan, view ni kan. Okey, view pula page kan, dia pergi pada page. Okey, anda boleh klik page, dia akan pergi kepada halaman yang tadi halaman yang kita buat tadi. Okey, macam ni. Jadi harga dia RM99, boleh terus belilah kalau siapa yang minat plugin ni. Anda sekarang ni anda tak perlu lagi guna builder lain. Okey, anda boleh terus pakai HTML, pakailah AI yang ada daripada ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Anda copy paste je kod dalam ni dan anda boleh edit dan boleh publish. Okey, bukan tu saja, setiap page yang ada dalam ni anda boleh tambah anda boleh tambah. Contohlah anda nak tambah page baru kan. Contohlah anda nak jual kereta contohlah ni kereta anda masuklah kat sini kod custom HTML. Okey, contoh kita buat dekat ChatGPT lah satu kita buka kat ChatGPT. Kita buatlah kat sini buat dalam HTML okey, buat website jual kereta ni contohlah okey, dia akan bagi kod kita akan minta dia ChatGPT buatlah kod ni buat okey, dia bagi kod lengkap ni kan. Senang je anda copy saja kod dia ni masuk dekat WordPress tu lah dia akan buat kod ni. Okey, okey, tunggu. Okey, dah siap ni. Anda boleh copy kod dia dan anda boleh masuk dekat page ni kan. Okey, anda paste kat sini. Kemudian boleh publish. Okey, boleh publish lah. Okey, tengok dia punya view.
Okey, ni dah siap lah kan. Okey, page tadi. Kalau kita nak edit lagi untuk live, pergilah balik kat sini, pergi page creator ni, okey, edit with HTML. Dan klik kat sini. Jadi boleh edit lah kat sini kan. Website jual kereta terpakai contoh lain. Terpakai. Ni daripada ChatGPT lah kan. Dia punya web tu kan. Okey. Jadi anda tambahlah kan apa yang anda nak tambah kat sini. Letaklah penerangan. Okey. Ni kan. Okey. Jadi bila dah siap, anda boleh edit teks ni. Anda boleh klik simpan dan boleh tengoklah kembali dan pergi pada page balik. Okey, creator ni kan view. Jadi dapatlah dua page. Tadi home, lepas tu yang kedua page. Jadi setiap halaman ni anda boleh buatlah berapa banyak anda nak. And kalau anda ada 100 produk, maknanya anda boleh buat 100 landing page ataupun sale page lah kan. Macam tu. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.